Selamat kembali semua. Okey, hari ni kita nak bincang satu benda yang memang boleh buat kita rasa nak putus asa, iaitu plateau berat badan. Anda tahu kan bila kita dah usaha macam-macam tapi penimbang tu tak gerak-gerak. Kalau anda tengah lalui benda ni, jangan risau. Perkongsian ni memang khas untuk anda. Saya akan kongsikan macam mana nak breakthrough, jadi pastikan anda tonton sampai habis ya. Okey, pertama sekali, kita kena betulkan mindset kita. Plateau ni, dia bukan tanda kegagalan. Langsung bukan. Sebenarnya, ia satu tanda yang positif tau. Badan kita ni bijak. Dia sebenarnya tengah bagi signal, okey bos, saya dah adaptasi dengan rutin baru ni. Bagus. Jadi, ini bukan jalan mati. Ini cuma satu simpang yang perlukan kita untuk jadi lebih strategik. Okey? Dah sedia? Jom kita mula dengan strategi pertama. Dan percayalah cakap saya, strategi pertama ni bukan pasar makanan atau senaman. Tak, ia bermula dari sini, dari dalam kepala kita dan juga sokongan orang sekeliling. Sebab selalunya pertarungan paling besar tu berlaku dalam minda kita sendiri. Anda tahu, jangan pernah pandang rendah kuasa geng atau komuniti kita. Kumpulan sokongan, macam grup WhatsApp ke, kawan-kawan yang sama-sama berjuang, merekalah talian hayat kita. Bila kita kongsi progres, kongsi cabaran kita bukan saja dapat kekuatan, tapi kita pun boleh jadi pembakar semangat untuk orang lain kan? Kadang-kadang, satu idea resipi baru dari kawan atau satu message you can do it tu, itu dah cukup untuk ubah mood kita satu hari. Okey, seterusnya, jom kita ubah cara kita tengok kejayaan. Ini satu anjakan minda yang sangat-sangat penting. Kita kena berhenti jadi terlalu taksub dengan satu nombor je. Tengok ni, bezanya macam langit dengan bumi. Kalau kita asyik jadi hamba pada mesin penimbang, memang senang sangat nak rasa down. Kenapa? Sebab penimbang tu buta. Dia tak boleh beza pun mana satu lemak, mana satu otot. Boleh jadi anda tengah bakar lemak. Dan dalam masa yang sama, anda bina otot yang lebih padat. Hasilnya, nombor kat penimbang tu tak gerak. Tapi badan anda sebenarnya makin shape, makin toned, makin sihat. Jadi, jom berkawan baik dengan pita pengukur. Ukur lilit pinggang, peha, lengan. Kat situ baru nampak progres yang sebenar. Ingat formula ni baik-baik. Lebih banyak otot samalah dengan metabolisme yang lebih tinggi. Maksudnya, pembakaran kalori jadi lebih laju. Otot ni macam kilang pembakar kalori peribadi kita. Dia kerja 24 jam sehari untuk kita, bakar kalori walaupun masa kita tengah baring tengok TV. Inilah rahsia sebenar nak boost metabolisme secara semula jadi. Seterusnya, satu strategi yang mungkin bunyi dia macam pelik sikit. Nak terus maju, kadang-kadang kita kena berehat. Biar betul. Ya, betul. Tapi bukan rehat malas-malas tau. Ini adalah rehat yang strategik. Rehat yang bijak. Ada dua kunci utama kat sini. Nombor satu, tidur yang cukup. Tolonglah jangan pandang remeh benda ni. Bila kita tak cukup tidur, hormon lapar kita akan meroyang dan hormon kenyang kita pula akan tidur. Hasilnya, kita asyik nak mengunyah je. Nombor dua, apa yang kita panggil diet break yang strategik. Lepas dah lama berdiet, badan kita ni jadi pandai. Dia akan jadi kedekut nak bakar kalori. Jadi, dengan ambil cuti diet sekejap, makan pada kalori maintenance untuk beberapa hari, kita macam reset balik sistem, bagi signal pada badan, semuanya okey. Dan ini sangat bagus untuk mental kita juga. Baiklah, kita dah sentuh pasal minda, pengukuran, rehat. Sekarang, kita masuk bahagian heavyweight. Bahagian yang paling penting. Kalau badan kita dah adaptasi dengan rutin lama, kita kena bagi dia kejutan yang bijak. Dan kejutan paling power datangnya dari apa yang kita makan. Pemakanan yang optimum. Inilah dia gergaji yang akan potong tembok plateau tu. Jadi, macam mana nak optimumkan pemakanan kita ni? Salah satu cara yang berkesan adalah dengan menggunakan set nutrisi yang memang direka khas untuk bantu kita. Sebagai contoh, jom kita tengok 5 senjata anti-plateau dari Herbalife Nutrition ni. Setiap satu ada peranan dia yang tersendiri dan bila digabungkan, memang mantap untuk bantu kita masa tersekat kat fasa plateau. Pertama, kita ada tapak dia, Formula One Shake. Senang cerita, ini macam hidangan lengkap tapi dalam satu gelas. Paling best, ia bantu kita kawal kalori dengan mudah. Tapi, tanpa korbankan nutrisi penting. Kita dapat protein, serat, vitamin, semua cukup. Jadi, kalori kurang tapi tenaga tetap on. Kedua, untuk bagi kick sikit, Tea Mix. Ini pengganti terbaik untuk minuman-minuman manis yang penuh kalori tu. Dia bagi kita boost tenaga untuk kekal aktif dan yang paling penting, ia bantu panaskan enjin metabolism kita. Badan pun akan bakar kalori dengan lebih efisien. Ketiga, ingat tak tadi kita cakap pasal otot sebagai kilang pembakar kalori?
Formula 3 protein inilah bahan api untuk kilang tu. Dia bekalkan protein berkualiti tinggi untuk bina dan pulihkan otot kita. Bila kilang kita cukup bahan api, barulah dia boleh kerja dengan power. Yang keempat ni kita panggil pembantu senyap, TC formula. Kenapa senyap? Sebab dia bekerja secara background. Gabungan herba istimewa dalam TC formula ni bantu tingkatkan lagi metabolisme badan walaupun masa kita tengah rehat. Macam ada personal assistant yang tolong pastikan proses pembakaran lemak tu sentiasa berjalan. Dan yang terakhir, yang kelima, penjaga sistem dalaman kita, Elo Concentrate. Fungsi dia mudah je untuk bantu cuci dan jaga sistem penghadaman kita. Pentingkah? Sangat penting, sebab bila sistem penghadaman kita sihat, barulah badan boleh serap semua nutrisi baik dari F1 Shake dan makanan kita dengan sepenuhnya. Tak adalah yang terbazir kan? Okey, nutrisi dah power, produk pun dah ada. Tapi semua ni hanyalah sebahagian je dari puzzle yang besar. Kalau kita nak say bye-bye pada Plato ni untuk selama-lamanya, kita kena fikir lebih jauh. Kita kena bina satu gaya hidup yang sihat dan mampan. Maksudnya apa? Tukar mindset. Lupakan terus perkataan diet. Kita gantikan dengan gaya hidup sihat. Libatkan keluarga sekali, barulah seronok. Jadikan aktiviti sihat tu bonding time, bukan satu paksaan. Dan yang paling penting, cari kemenangan-kemenangan kecil yang bukan pada penimbang. Contohnya, boleh naik tangga tanpa mengah. Yes, itu satu kemenangan. Berjaya masak resipi sihat yang sedap, raikan. Benda-benda kecil macam inilah yang akan buat kita terus bersemangat. Sekarang, jom kita sentuh satu topik yang agak panas sikit, iaitu cheat meal. Ramai orang takut dengan benda ni, anggap ia musuh. Tapi dengar sini baik-baik, cheat meal yang dirancang dengan betul, ia bukan kegagalan. Ia sebenarnya satu alat psikologi yang sangat berguna. Ia macam injap keselamatan yang bantu kita kekal waras dan committed untuk jangka masa panjang. Jadi, macam mana nak buat cheat meal dengan bijak? Senang je, ada 3 langkah. 1. Rancang. Jangan ikut suka hati. Tetapkan, okey, seminggu sekali, 1 hidangan. 2. Kawal. Nak makan pizza? Silakan. Tapi makanlah 1 atau 2 keping, bukannya 1 kotak terus. Dan yang ketiga, nikmati. Makan dengan tenang, gembira, jangan rasa bersalah. Lepas tu, terus balik ke landasan yang betul. Ingat, kuncinya ialah cheat meal, bukannya cheat day. Jadi, nampak tak? Plato ni bukanlah satu dinding yang tak boleh dipecahkan. Ia cuma satu checkpoint yang bagi signal pada kita, okey, masa untuk tukar strategi. Dengan mindset yang betul, sokongan komuniti, cara ukur yang bijak, rehat yang cukup dan nutrisi yang padu, anda sebenarnya dah ada semua toolkit yang diperlukan untuk breakthrough dan terus maju ke depan. Anda dah ada semua ilmunya, semua strateginya. Sekarang, terpulang pada anda. Soalannya bukan lagi apa yang saya tahu, tapi apa yang saya akan buat. Jadi, apakah satu langkah kecil yang anda akan ambil bermula hari ini? Cuba kongsikan dalam ruangan komen. Ingat, ini perjalanan anda dan kuasa ada di tangan anda. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua dan kalau ada apa-apa soalan, jangan segan sila untuk tanya ya.